Sahabatku, pernahkah anda berfikir sebenarnya manusia boleh hidup kekal? Apabila saya merenungi, melihat kematian itu bukan sebagai takdir mutlak, tetapi sebagai sesuatu yang mungkin berpunca daripada kehilangan pengetahuan lama tentang cara hidup sebenar manusia. Yap, mungkin berkaitan pantang larang, apa yang boleh dilakukan dan apa yang perlu dielakkan. Jika tersilap langkah, pasti akan menuju kematian. Tanpa disedari terlalu banyak pantang larang yang kita lakukan hari-hari. Dan kerana itu semua kita berkata, pasti akan mati. Tapi pernahkah anda berfikir sebaliknya? Jom kita ulas perkara ini. Ramai orang sepanjang sejarah juga pernah tertanya-tanya perkara yang sama tentang kehidupan kekal, rahsia untuk tidak mati atau bagaimana untuk terus wujud selepas dunia berakhir. Kalau kita renungkan, ada beberapa lapisan makna di sebalik idea hidup terus. Pertama, secara fizikal, mencari cara mengekalkan tubuh agar tidak mati. Contohnya sains, tentang panjang umur, cryonics atau bioteknologi. Kedua, secara kesedaran atau jiwa, idea bahawa kesedaran manusia boleh dipindahkan atau wujud dalam bentuk lain, seperti teori mind upload, roh atau kelahiran semula. Ketiga, secara simbolik atau warisan, hidup selamanya melalui kesan yang kita tinggalkan, idea, karya, keturunan atau inspirasi kepada generasi seterusnya. Kalau teori ini benar, bahawa ada manusia yang tahu rahsia ini tetapi hilang akibat bencana besar, itu membuka satu kemungkinan menarik bahawa rahsia kehidupan kekal bukan mustahil, cuma belum ditemui semula oleh manusia moden. Kalau kita renungkan, apa yang disebut ada sedikit gema dengan beberapa pandangan purba. Pertama, tradisi Tao Cina kuno. Mereka percaya manusia boleh mencapai keabadian melalui keseimbangan tenaga ki, pemakanan herba tertentu dan hidup selaras dengan alam. Kedua, ajaran Vedic di India ada konsep Amrita, iaitu air kehidupan yang membawa keabadian. Ketiga, kepercayaan Mesir purba dan alkimia mencari eliksir kehidupan, bahan rahsia yang memberi hidup kekal. Dan memang benar, bila manusia moden semakin jauh dari alam, kita banyak bergantung pada makanan diproses, daging berlemak, bahan kimia, gula dan racun tersembunyi. Tidak mustahil semua itu memendekkan usia semula jadi manusia, ya kan? Kalau ikut logik kalian, mungkin manusia dahulu memang hidup lebih lama kerana apa? Mereka hanya makan hasil bumi asli tanpa racun atau bahan kimia. Tubuh mereka lebih bersih secara dalaman dan mungkin mereka tahu cara mengawal tenaga hidup dalam diri sendiri. Sila berikan komen kalian di ruangan komen. Terima kasih berkongsi pendapat. Saya yakin manusia mungkin boleh hidup kekal. Cumanya, yang tahu rahsia itu sudah tidak ada lagi. Mungkin manusia yang tahu rahsia itu dilanda bencana besar. Contohnya meteor jatuh ke bumi lalu kiamat. Dan hilanglah mereka. Dan kini telah digantikan dengan gaya hidup baru. Jom, kita ambil dari sudut sains. Badan manusia ada proses recovery. Jadi, dan bukankah itu satu bukti bahawa badan manusia boleh memperbaiki masalah badan? Cumanya, apa yang kita makan itu menjadi punca kematian tanpa sedar. Wow, menarik ya sahabatku. Teruskan menonton. Dari sudut sains biologi moden memang benar, tubuh manusia secara semula jadi direka untuk membaiki dirinya sendiri. Contohnya, sel kulit berganti sepenuhnya setiap 27 hari. Hati boleh tumbuh semula, walaupun tinggal 25% sahaja. DNA ada sistem pembetulan, repair enzymes untuk memperbaiki kerosakan. Maknanya, sahabatku, seperti yang saya kata, tubuh memang mempunyai potensi untuk kekal berfungsi tanpa batas masa jika tidak diganggu oleh faktor perosak luar. Dan faktor perosak itu mungkin pemakanan moden, gula, lemak tepu, daging berproses, bahan pengawet, pencemaran udara dan air,
tekanan mental dan emosi, tidur tidak cukup dan cahaya tiruan, ketiadaan hubungan dengan alam, bumi, cahaya matahari, udara semula jadi. Kalau semua ini dihapuskan mungkin benar, badan manusia mampu terus hidup dan memperbaharui diri tanpa had usia. Dalam sains moden pun ada kajian ke arah ini. Senescence reversal, membalikkan penuaan sel dengan teknologi genetik. Puasa selang masa, intermittent fasting, dibuktikan boleh merangsang pembaikan sel dan memanjangkan jangka hayat tikus. Telomerase activation, cuba mengekalkan hujung DNA supaya sel tidak tua. Cumanya, manusia zaman moden banyak hilang keseimbangan itu, makan banyak tapi tidak bergerak, hidup dalam tekanan, kurang berhubung dengan tenaga semula jadi dunia. Persoalannya, mahukah kita meninggalkan tabiat sekarang? Mampukah kita berhenti daripada gula, lemak, makanan proses, makanan-makanan yang kita kata sedap, tetapi perlahan-lahan membunuh sistem semula jadi tubuh kita sendiri? Kita tahu, makanan boleh jadi ubat. Tetapi ubat pun boleh jadi racun. Semuanya bergantung pada bagaimana kita memilih dan menggunakannya. Bayangkan jika suatu hari manusia benar-benar sedar bahawa setiap suapan makanan adalah keputusan antara hidup dan mati. Mungkin ketika itu, kita akan lebih berhati-hati, lebih menghargai apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sahabatku, cuba fikir sejenak. Jika tubuh ini mampu membaiki dirinya, jika setiap sel dalam diri tahu cara untuk pulih, maka persoalan sebenar bukanlah bolehkah kita hidup kekal, tetapi siapa yang menghalang kita daripada melakukannya. Adakah dunia moden ini membuat kita lupa diri? Adakah kita terlalu selesa dengan kemudahan sampai kita tidak lagi mampu mendengar bahasa tubuh kita sendiri? Tubuh manusia bukan mesin. Ia adalah satu sistem yang hidup, sedar dan cerdas. Ia tahu bila kamu stres. Ia tahu bila kamu menipu diri sendiri. Ia tahu bila kamu makan sesuatu yang tidak sepatutnya. Tapi sayangnya kita sudah berhenti mendengar. Kita lebih percayakan iklan daripada naluri. Kita lebih percayakan label sihat pada kotak makanan daripada rasa sebenar tubuh selepas memakannya. Mungkin rahsia keabadian bukan terletak pada ubat atau ritual, tetapi pada kesedaran yang mendalam. Kesedaran tentang siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kita menjaga kehidupan yang dipinjamkan kepada kita ini. Kita lihat orang zaman dulu, hidup sederhana tapi panjang umur. Mereka tidak kenal suplemen, tidak kenal vitamin. Namun mereka sihat, kuat dan jarang sakit. Apa rahsianya? Mereka makan dari tanah yang mereka tanam sendiri. Mereka tidur ikut waktu matahari. Mereka tidak berlumba, tidak cemburu, tidak tamak. Fikiran mereka bersih dan mungkin itulah yang membuatkan tubuh mereka kekal muda. Kita hari ini, kita kejar masa, kejar kerja, kejar cita-cita sampai lupa. Hidup bukan sekadar bertahan, tetapi menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Jadi sahabatku, mungkin keabadian itu bukan sekadar tidak mati. Mungkin keabadian sebenar adalah apabila kita hidup sepenuhnya, sedar sepenuhnya setiap saat, setiap nafas. Bila kita hidup dalam kesedaran yang tinggi, badan kita akan mula faham semula cara untuk kekal seimbang, cara untuk pulih, cara untuk terus hidup tanpa had. Mari kita lihat satu bukti yang benar-benar terjadi. Orang yang murah dengan senyuman, yang sering ketawa dan membawa kegembiraan. Wajah mereka selalunya kelihatan muda, walaupun usia semakin meningkat. Ya kan? Senyum tidak memerlukan kos perubatan, tidak perlu ubat, tidak perlu rawatan. Ia datang dari dalam diri, dari hati yang tenang dan jiwa yang bersyukur. Mungkin inilah salah satu rahsia kehidupan kekal yang kita abaikan, kerana sebaliknya, orang yang jarang tersenyum, yang jarang merasa bahagia, wajahnya cepat nampak tua, walaupun usianya masih muda. Bukankah itu bukti bahawa keceriaan juga adalah tenaga kehidupan? Mungkin itulah rahsia yang hilang dari manusia moden, dan kini kita sedang mencarinya semula. Sahabatku,
Jika kita perhatikan kisah manusia pertama dalam Alkitab dan Al-Quran, ada disebut tentang pohon kehidupan, pohon misteri yang dikatakan memberi kehidupan kekal. Namun, pohon itu tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Apakah bentuknya, seolah-olah rahsianya disembunyikan daripada manusia. Yang pasti, manusia ketika itu tidak memilih pohon kehidupan, tetapi memilih untuk memakan pohon pengetahuan tentang baik dan buruk. Sejak saat itu, manusia hidup mengejar ilmu, kemajuan, dan keinginan. Namun semakin jauh daripada sumber kehidupan sebenar, mungkin disitulah letaknya rahsia besar kehidupan kekal, bukan pada sebatang pohon di luar diri kita, tetapi pada keseimbangan antara hati, jiwa dan alam yang telah kita lupakan. Jadi apa pandangan kamu, sahabatku? Adakah manusia benar-benar boleh hidup kekal? Atau sebenarnya kita sedang mati perlahan-lahan kerana melupakan cara hidup yang sebenar? Kongsikan pendapat kamu di ruangan komen dan jangan lupa pencarian ini baru bermula. Sahabatku, sebagai kata penutup, ingatlah satu hal. Mungkin rahsia kehidupan kekal itu bukan terletak pada sains, bukan juga pada teknologi, tetapi pada cara kita hidup setiap hari. Terima kasih sahabatku kerana telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like jika anda suka konten seperti ini. Tunggu video seterusnya dari saluran ini.